Kisah seram paling terkenal di Thailand. Okey, cuba bayangkan satu kampung kecil dekat tepi sungai, sunyi, berkabus, orang kampung tengah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi, sejak dulu lagi, ada satu cerita yang buat orang tak berani nak keluar rumah bila tiba pada waktu malam. Cerita ni pasal satu hantu. Tapi, bukan sebarangan hantu. Dia ni dikenali sebagai Nang Nak atau orang panggil dengan penuh hormat Menak Prakanong. Kalau sebut nama ni dekat orang Thailand, confirm semua kenal. Kisah ni berlaku lebih 100 tahun dahulu, zaman Raja Rama IV, kat satu kampung tepi sungai bernama Prakanong, dekat-dekat dengan Bangkok. Ada sepasang suami isteri yang bernama Nak dan Mak. Diorang ni pasangan yang orang kampung selalu kagum. Diorang sweet, bahagia, sentiasa bersama. Nak masa tu dia tengah syarat mengandung. Diorang dua orang ni tak sabar nak tunggu baby diorang lahir. Semuanya nampak indah. Tapi nasib tak menyebelahi. Waktu tengah tunggu baby, tiba-tiba mak kena panggil masuk askar. Zaman dulu kalau raja suruh memang kena pergi. Nak walaupun tengah syarat tak boleh buat apa-apa. Mak janji, dia kata, tunggu aku balik ya nak, aku akan pulang. Maka mak pun pergilah berperang. Tinggallah Nak sorang-sorang dekat rumah. Bulan berganti bulan, dia duduk tunggu suami dengan penuh setia. Hari-hari dia pandang sungai, harap nampak bayang mak pulang. Tapi malamnya, bila tiba masa Nak bersalin, sesuatu yang tak diingini berlaku. Proses tu susah. Dan malam tu, Nak dengan anak dia meninggal dunia. Beberapa bulan lepas tu, mak pun balik daripada perang. Dia rindu sangat dekat isteri dan anak dia yang dia tak sempat jumpa. Sampai je dekat rumah, dia nampak Nak tengah tunggu. Senyum manis, dukung bayi diorang. Mak pun rasa lega. Dia fikir, wah, nasib baik isteri aku selamat. Tapi orang kampung, diorang semua kaku. Sebab diorang sendiri yang uruskan jenazah Nak dan bayi dia. Diorang sendiri tengok mayat tu ditanam. Bagi orang kampung, mak bukan hidup dengan isteri dia lagi. Dia hidup dengan roh.